Saya Syakira binti Suhailan, nombor matrik P1563031 sebagai guru. Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini semua sihat? Sihat. Adakah yang tak sihat? Okey, sihat semuanya. Baiklah, apa yang kamu lihat dekat depan ni kelas? Apa yang kamu nampak? Boleh buka buku teks, clue dia boleh tengok dekat isi kandungan. Cuba teka. Kalau tengok dekat sini kita ada gambar-gambar. Gambar apa, Lin? Gambar orang sakit, cikgu. Okey. Kemudian kita ada gambar apa lagi dekat bawah ni? Petikan-petikan berita semasa. Okey, cikgu saja letakkan untuk supaya kamu nampaklah. Benda ni adalah isu besar, topik yang boleh tahan berat dan perlu ambil tahu, ya. Jadi ini adalah topik. Siapa nak cuba? Syafi, boleh cuba topik apa? Topik kesihatan manusia, cikgu. Betul. Hari ini kita akan belajar penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit dalam topik kesihatan manusia. Faham? Baiklah, kita akan tengok dekat sini. Kalau boleh tengok, penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit adalah kanser, stroke dan tekanan darah tinggi, diabetes. Siapa tahu diabetes tu apa? Ain boleh cuba, Ain? Diabetes tu apa? Ya. Penyakit diabetes adalah disebabkan oleh kencing manis. Kemudian kita ada jenis-jenis sakit kepala, macam-macam jenis sakit kepala. Dia tidak berjangkit, okey? Contohnya tension headache, migraine dan macam-macam lagi. Sinus pun ada sebab dia. Dan yang seterusnya adalah sakit perut. Bila kita sakit perut, adakah dia akan berjangkit dekat kawan sebelah? Adakah dia akan berjangkit dengan jiran kita? Tak, ya. Ini atas sebab faktor salah makan, makanan-makanan yang tidak terjaga, yang telah tercemar. Okey? Kemudian kita akan pergi kepada penyakit berjangkit. Okey, apakah contoh penyakit berjangkit? Demam. Contohnya, kita telah lalui zaman COVID-19, COVID-19. Kemudian muncul pula influenza A, influenza B. Kemudian apa lagi? Pelbagai penyakit yang berjangkit dalam masa lepas COVID ni, dia lah naik dengan influenza, kan? Jadi dia boleh membawa maut. Okey, kita akan kupaskan lepas ni dekat aktiviti seterusnya, okey? Okey, cikgu. Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini semua sihat? Sihat. Baiklah kelas, cikgu akan tayangkan video daripada YouTube tentang penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, pastikan semua fokus bagi tumpuan pada slide tayangan ini. Sebab lepas ni kita akan ada aktiviti menjawab soalan. Okey, cikgu akan paskan setiap pelitup muka atau face mask ni pada setiap seorang daripada kamu semua. Dan kita akan bersoal jawab lah dengan soalan-soalan. Okey? Baik, cikgu. Pastikan fokus, ya. Tumpukan perhatian anda semua. Baiklah kelas, cikgu akan tayangkan video daripada YouTube. Cik, maafkan saya. Kami ingin melawat makcik kami, Entan, yang dimasukkan ke wad kerana tuberkulosis, kata Alex. Sila ke bilik di sebelah kiri. Dia di dalam bilik 105, jawab jururawat itu. Bilik 105 adalah bilik pengasingan. Saya cadangkan awak memakai topeng pernafasan ini untuk keselamatan awak. Kenapa kami perlu memakai topeng? Tanya Michael. Bilik pengasingan adalah untuk pesakit yang mengidap penyakit berjangkit seperti tuberkulosis dan beguk, jawab jururawat. Penyakit-penyakit ini boleh merebak melalui udara yang kita sedut, tambahnya. Nah, Michael, pakai topeng ini dengan betul. Awak tidak mahu balik ke rumah dengan jangkitan, bukan? Kata Alex. Ya, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jika tidak, awak dan Makcik Ann akan melawat saya nanti, kata Michael.
Lana melawat gurunya yang dimasukkan ke hospital. Guru Lana tidak dapat menghabiskan pelajaran pada hari sebelumnya kerana dia mengalami sakit kepala yang teruk, sakit dada dan kesukaran bernafas. "Hai Cikgu Grace, bagaimana keadaan cikgu hari ini?" tanya Lana. "Terima kasih kerana datang. Saya lebih baik hari ini. Menurut doktor, tekanan darah saya sangat tinggi. Sekarang ia telah kembali normal," kata gurunya. "Awak datang bersendirian?" "Ya, pelajar lain menyangka keadaan cikgu boleh berjangkit. Sebab itu mereka tidak datang," jawab Lana. "Hipertensi bukan penyakit berjangkit. Awak tidak perlu risau," terang Cikgu Grace. "Penyakit tak berjangkit seperti kanser, asma, penyakit jantung dan hipertensi tidak merebak antara individu. Semua penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik atau gaya hidup seseorang," tambah Cikgu Grace. "Semoga cikgu cepat sembuh. Kami semua merindui cikgu," kata Lana. "Jangan risau, saya akan kembali mengajar dengan secepat mungkin," kata Cikgu Grace. "Tetapi saya mempunyai beberapa kerja rumah untuk awak berikan kepada kelas, Lana." "Tidak, Cikgu Grace. Kami hanya mahu cikgu kembali mengajar, bukan kerja rumah," rayu Lana. Baiklah, selesai tengok tayangan video tadi. Okey, cikgu akan edarkan face mask ni, okey? Seorang satu. Okay, cikgu. Syafi, Lin dan Ain. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. 4 orang telah dipilih. Jadi 4-4. Boleh, siapa nak mula? Mungkin Azmil boleh mula dulu dengan soalan pertama. Penyakit berjangkit disebabkan oleh organisma yang dipanggil patogen. Nyatakan 2 contoh patogen yang disebut dalam video. Jadi, apakah jawapan Azmil? Jawapannya virus dan bakteria. Okey, kemudian kita pergi pada Ain. Apakah soalan Ain? Dan boleh berikan Penyakit jawapan berjangkit. terus. Penyakit berjangkit disebabkan oleh organisma yang dipanggil patogen. Nyatakan 2 contoh patogen yang disebut dalam video. Virus dan bakteria. Dah, cikgu. Cikgu dah. Baiklah, kemudian soalan yang ketiga. Kita boleh pergi pada Syafi. Syafi, apakah soalan dan juga jawapan Syafi? Berikan satu contoh penyakit berjangkit dan satu contoh penyakit tidak berjangkit seperti yang ditunjukkan dalam video. Jawapannya adalah yang penyakit berjangkit adalah sesama, penyakit yang tidak berjangkit adalah kencing manis. Okey, terima kasih Syafi. Dan yang terakhir, soalan keempat, kita pergi pada Lin. Teruskan dengan soalan keempat dan nyatakan jawapan awak. Berikan satu contoh penyakit yang disebarkan melalui udara seperti yang dinyatakan dalam video. Jawapannya, selesema atau batuk kering macam TB. Betul ke, cikgu? Okey. Terima kasih keempat-empat kamu semua untuk jawapan dan juga baca soalan daripada penutup muka itu. Kita akan teruskan pula dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, jap cikgu nak susun sembarang dulu. Baiklah, selesai tengok tayangan video tadi. Okey, cikgu akan edarkan. Okey kelas, aktiviti seterusnya adalah aktiviti paste and match. Jadi dekat sini ada sticky note di luar kotak. Cikgu nak kamu semua pilih sticky notes yang berwarna tertentu untuk diletakkan dalam penyebab dan penularan. Kamu baca sticky notes tu, kamu rasa dia dekat penularan atau penyebab. Okey? Cikgu. Pelibatan semua ya. Okey. Okey kelas,
Aktiviti seterusnya adalah aktiviti paste and match. Jadi untuk aktiviti ni, cikgu akan membahagikan kamu kepada dua kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B, di mana kumpulan A akan membuat situasi penyakit berjangkit dan kemudian akan diberi tindakan pencegahannya daripada kumpulan B. Habis dari situ, kita akan pusing pula. Kumpulan B akan buat situasi penyakit tidak berjangkit. Kemudian, pelajar di kumpulan A akan memberikan tindakan pencegahan kepada sakit tidak berjangkit. Jelas kelas? Jelas. Faham? Faham. Ada soalan? Jelas. Baiklah, Faham. kita mulakan. Cikgu akan agihkan juga pen berwarna. Kejap ya, cikgu ambil. Okey, cikgu akan agihkan pen berwarna ni. Setiap satu kumpulan dapat 5 pen berwarna. Dan kemudian kamu akan dapat juga kertas warna lah. Kumpulan A dan kumpulan B akan dapat kertas warna. Catatkan situasi, catatkan tindakan pencegahannya. Kita akan bincang dalam kelas. Okey, kita akan bincang selepas kamu buat situasi dan tindakan pencegahan tu. Cikgu akan ambil dua soalan pula. Cikgu akan ambil dua situasi dan tindakan pencegahannya. Okey, kelas ni, aktiviti ini akan berjalan dalam masa 30 minit daripada sekarang. Okey, ini kumpulan A punya dan juga pen marker. Kemudian kumpulan B, cikgu akan bagi juga 5 pen warna. Okey, ni kumpulan B. Baiklah, cikgu dah dapat dua-dua kertas warna daripada dua-dua kumpulan. Cikgu akan bacakan kumpulan yang penyakit tidak berjangkit dahulu. Situasinya adalah penyakit diabetes. Seseorang kerap mengambil makanan dan minuman yang tinggi kandungan gula serta kurang bersenam. Jadi tindakan pencegahannya telah ditukar kepada kumpulan lawan. Kumpulan lawan. Okey, mengamalkan pemakanan seimbang, kurangkan ambil gula, lakukan senaman secara kerap. Baiklah. Yang seterusnya pula penyakit jantung. Situasi dia bila seseorang tu jarang melakukan aktiviti fizikal dan sering ambil makanan berlemak dan bergoreng. Jadi apakah tindakan pencegahannya? Mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif, senam secara konsisten dan juga kurangkan ambil makanan berlemak. Baiklah. Kita tengok pula untuk situasi penyakit berjangkit macam mana. Okey. Jawapan untuk ini penyakit berjangkit iaitu situasi dia seseorang berada dekat tempat awam yang sesak. Lepas tu dekat dengan individu yang batuk. Kemudian dia bersin. Okey, tindakan pencegahan kawan, memakai face mask dan jaga jarak. Lepas tu kena cuci tangan selalu. Okey. Bagus. Kemudian untuk situasi seterusnya untuk penyakit berjangkit, demam denggi. Okey, apakah situasinya? Persekitaran rumah ada air yang bertapung. Lepas tu ada tempat nyamuk membiak. Okey, apa situasi dia? Pencegahan dia menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Okey. Dan dengan menutup bekas air tersebut dapat membersihkan kawasan rumah dan membersihkan lokal dan selalulah bergotong royong jaga kebersihan. Okey, tahniah semua dapat menjalankan aktiviti dengan bagus dalam keadaan tempoh masa yang ditetapkan, tak ada minta lebih-lebih masa. Tahniah, berikan tepukan pada diri kamu sendiri. Jadi semua faham ya cara-cara mencegah situasi keadaan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Okey, tahniah. Baiklah, kita akan seterusnya merumuskan pula aktiviti kita pada hari ini. Untuk aktiviti ini, cikgu akan membahagikan kamu. Semua faham kelas apa yang kita belajar hari ini? Faham, cikgu.
tentang penyakit Faham, berjangkit dan tidak berjangkit, Faham. cara-cara mencegah, cara-cara situasi boleh berlakunya penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Faham ya? Faham cikgu. Okey kelas. Faham. Baiklah, cikgu akan gunakan spin the wheel untuk memilih 4 orang pelajar yang bertuah memberikan pandangan mereka tentang aktiviti kita hari ini, tentang pembelajaran hari ini. Okey? Okey. Sekarang ni ada 20 nama dan kita pilih 4 orang yang terbaik, okey, untuk berkongsi tentang apa yang dia belajar hari ni. Okey, senang je. Simple. Dalam masa berapa? Alah, kurang daripada 1, 2, 3 saat kot. Okey? Saya akan spinkan wheel. Okey, yang pertama, yang bertuah, Ain Ashikin, boleh kongsikan pendapat awak, okey, tentang kelas hari ni dalam satu ayat je. Simple je. Cikgu nak tahu apa yang awak faham tentang kelas hari ni. Silakan. Apa yang saya faham tentang penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit ni, apa yang kita perlu cegah adalah kita kena sentiasa berwaspada, kita kena sentiasa waspada sebab penyakit boleh datang bila-bila masa sahaja. Dan Okey, terima kasih Ain. Yang seterusnya kita akan pergi kepada calon yang kedua. Nama yang kedua, Fazlin. Cikgu tak tipu ya, nama Fazlin ada. Okey, Wah. silakan Fazlin. Apakah yang kamu dapat belajar daripada aktiviti hari ini? Okey cikgu. Bagi saya, penyakit berjangkit boleh menjangkiti orang lain. Manakala penyakit tidak berjangkit tidak menjangkiti orang lain. Pengetahuan ini membantu kita untuk mencegah penyakit untuk hidup lebih sihat. Baiklah, yang seterusnya orang yang ketiga yang ketiga, siapakah yang bertuah itu? Azmil. Boleh tak Azmil kongsikan dekat kelas? Okey, saya dapat membezakan antara penyakit berjangkit iaitu yang boleh merebak dan penyakit tidak berjangkit iaitu penyakit yang tidak boleh merebak lah. Serta bagaimana badan manusia menggunakan sistem pertahanan dan vaksinasi untuk melawan dan mencegah penularan penyakit. Okey, terima kasih Azmil. Seterusnya yang terakhir, saya nak dengar refleksi yang terakhir sebelum kita menutup kelas hari ini, okey? Syafi. Okey, Syafi, apakah yang awak belajar hari ini? Saya dapat bezakan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit dan kepentingan menjaga kebersihan dan juga gaya hidup yang sihat bagi mengelakkan daripada berbagai penyakit. Baiklah kelas, itu sahaja untuk hari ini. Okey, boleh buat ulang kaji, gunakan lembaran kerja yang dah ada, buka balik buku teks, belik-belik dulu, tengok balik apa yang kamu terlepas. Ada soalan boleh tanya saya di kelas akan datang. Okey, sediakan soalan tu siap-siap. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Semua faham kelas apa yang kita belajar hari ini Faham cikgu. tentang penyakit berjangkit?